Assalamualaikum, aku Ariana dan welcome back to my channel. Buat sesiapa yang dah tengok video aku yang pertama sebelum ni, and ni video kedua aku. So I hope you guys enjoy, and hari ni aku nak just buat santai-santai je. Aku nak luahkan apa yang terbuku dalam hati aku yang dah lama aku simpan. Sorry, aku hanya bertudung sarung dan berkardigan sebab aku tak kuasa, tak ada kujat nak bersiap-siap sebab aku duduk rumah je. So yes, let's get start. Jom kita start. Okay. So baru-baru ni aku baru kehilangan, dalam 2 minggu lepas aku baru kehilangan nenek saudara aku, which is sangat sedih lah untuk semua family aku belah mak. Sangat, sebab pemerigian itu dia dah sakit lama, and then pemerigian itu taklah tiba-tiba, macam dia dah sakit lama lah. And then kita dapat berita dia dah tak ada hari Ahad. Yes, hari Ahad. And then so apa yang aku nak cerita kat sini, aku bukan nak cerita kronologi macam dia meninggal apa semua. Tak, yang dah pergi biarkan pergi. Apa yang aku nak cerita kat sini, apa yang pemergian dia agak memberi impak kepada aku, di mana ia membuka mata aku pada satu phrase yang aku pernah jumpa. Aku jumpa phrase ni dah lama, tapi aku baru nampak depan, sorry ada adik lalu. Aku baru nampak depan mata aku hari tu. Yes, masa nenek saudara aku pergi. Which is phrase dia, love is a constant choice. Mula-mula aku tak faham apa maksud love is a constant choice tu. Tapi bila aku nampak situasi ni depan mata aku, baru aku faham. Cuba korang bayangkan all couple yang dah married, korang boleh bayangkan tak berapa kali diorang perlu maafkan sesama sendiri untuk diorang bertahan sampai pertahankan hubungan tu sampai sekarang. Pernah bayang tak? Aku always terbayang macam mana diorang ada kekuatan untuk sentiasa maafkan sesama sendiri untuk mempertahankan hubungan diorang. Bukan macam kita kan, macam sorry kalau korang dengar bunyi suara mak aku, dia tengah bercakap dengan adik aku. So macam okay, bear with that. So aku sendiri, apa kita kat mana tadi? Oh yes, love is a constant choice, which is kau perlu setiap hari membuat keputusan yang sama untuk menyayangi orang yang sama. And it's not an easy job. It's not an easy task to always make a constant choice. Kau perlu maafkan dia, kau perlu tengok muka dia hari-hari, kau perlu dengar suara dia hari-hari. And aku tak deny, kadang-kadang kita rasa hilang rasa tu. Itu lumrah manusia. And apa nama dia, kita perlu sentiasa ingatkan diri kita yang we choose that person bersebab. Dan that's why kita kena macam ambil berat tentang sesiapa yang kita memilih untuk menjadi pasangan hidup kita. Bukan main sauk je. Kepada pasangan-pasangan muda di luar sana, aku pun muda. Aku baru 18 tahun. And aku tahu aku tak layak untuk bagi nasihat kepada orang-orang tua yang kat luar sana, orang-orang yang berumur. Tapi kepada pasangan-pasangan muda di luar sana, tolong jangan main sauk je apa yang ada depan mata. So tolong, bak kata orang, tolong pusing-pusing dulu. Tolong pusing-pusing dulu. Bukannya pusing-pusing tu kalau kita sepakat, bukan. Masa aku pusing-pusing tu macam kenal dulu orang banyak-banyak, and kenal hati budi masing-masing. Jangan macam asalkan korang tak nak ada status single tu, korang main sauk je apa yang ada. Lain-lain berani sendiri. Aku tahu aku bukan orang yang betul untuk beri nasihat tu, sebab aku pun masih muda lagi, and banyak lagi aku boleh belajar. Tapi itu nasihat daripada kacamata aku sendirilah, yang apa yang aku nampak. Aku ada mata, aku nampak apa yang jadi kat TikTok semua. So yeah, okay.
So love is a constant choice. And sekali lagi aku ulang, love berapa kali aku ulang tau, love is a constant choice. Aku suka phrase tu. And yeah, pilihlah orang yang betul supaya korang supaya korang tak menyesal pilih di hari-hari. Okay? And yeah, aku rasa that's all from me. Itu saja yang aku nak memperkatakan. Kalau korang ada apa-apa soalan yang korang nak ajukan kepada aku, boleh komen. Okay? Komen atau DM ke IG aku. Aku akan letak IG aku kat link dekat description. IG aku, TikTok aku sentiasa open untuk korang nak meluah ke apa-apa. Just hit me up guys. Aku sunyi. Okay? Aku kat rumah ni tak ada apa-apa. Aku belajar tapi aku basically belajar malam. And aku pagi tu macam aku kurang aktiviti sikit lah. So macam that's nice if we can talk about something. And maybe cerita korang tu aku boleh ceritakan dekat sini. And yeah, and jadikan pengajaran untuk semua orang juga. So I think thank you so much for your attention lah, tiba-tiba attention macam buat pembentangan. Aku ni level pembentangan universiti je weh. Aku YouTube ni aku baru-baru lagi. Okay. So yeah, aku rasa itu saja daripada aku. Terima kasih untuk masa anda. And yeah, bye bye.